Kalau nak cari satu maklumat dalam buku ni, mungkin jumpa. Cuma ambil masa sikit. Sekarang, satu soalan, satu carian. Terus dapat jawapan. Namun persoalannya, adakah teknologi menggantikan ilmu atau memperkasakannya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Sumayah binti Mama Amzar, wartawan TVPSS SK Seri Mersing. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana ilmu terus dihayati di dalam hati dan bagaimana teknologi menjadi pemangkin dalam memperkasa generasi masa kini. Suatu ketika dahulu, perjalanan menuntut ilmu memerlukan kesabaran dan ketekunan. Murid belajar melalui buku, menyalin nota dan mencari maklumat satu persatu. Walaupun tanpa teknologi canggih, ilmu tetap disemai dan dihayati di dalam hati. Namun, perubahan zaman membuka dimensi baharu dalam dunia pendidikan. Murid boleh mendapatkan penerangan melalui ChatGPT, merujuk maksud perkataan menggunakan DPP digital, menjawab latihan melalui live worksheet dan menguji kefahaman melalui kuis interaktif. Teknologi hanyalah alat, nilai sebenar ilmu tetap terletak pada bagaimana ia difahami dan dihayati dalam kehidupan. Dalam era digital ini, mari kita dapatkan pandangan guru, murid dan masyarakat setempat. Assalamualaikum cikgu. Dalam era digital, guru-guru lebih menguasai pedagogi untuk mengajar dalam kelas. Manakala murid pula lebih tertarik untuk terlibat dalam proses PDP. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Untuk penggunaan teknologi, guru sudah pastinya perlu bertindak supaya penggunaan teknologi berada di tempat yang betul dan masa yang betul, digunakan dalam situasi yang betul. Yang pertama ialah disiplin, yang kedua cara untuk mereka mencari maklumat secara berhemah dan menghargai peranti yang kita berikan. Cikgu, bagaimanakah teknologi membantu murid di sekolah ini? Teknologi diaplikasikan dalam pembelajaran yang memudahkan sistem pembelajaran murid, lebih menyeronokkan. Dia dapat menjimatkan masa di mana kalau kita dapat lihat satu tugasan murid mencari maklumat, murid dapat menyelesaikan satu tugasan dengan lebih mudah dan cepat. Cikgu, pada pandangan cikgu, bagaimanakah teknologi mampu memperkasa generasi masa kini? Teknologi dapat membuka peluang kepada murid-murid ini untuk meneroka ilmu dengan tanpa batas. Kita ni lebih berani, kreatif dan mereka bersedia untuk menghadapi dunia yang semakin mencabar. Soleha, ya. Apakah perasaan kamu belajar menggunakan teknologi? Menarik sebab tidak bosan. Dapat mencari maklumat dengan lebih mudah dan cepat. Ajar dan pendidikan secara digital yang mana dapat menarik minat-minat pelajar untuk ke sekolah. Ke fasa yang lebih tinggi, institusi lebih tinggi, di mana bila dia melangkah pula ke alam pekerjaan, penggunaan contohlah paling mudah Canva dan sebagainya memang sangat-sangat diperlukan oleh dunia pekerjaan sekarang lah. Ilmu disemai di dalam hati dan teknologi digunakan secara bijaksana. Maka lahirlah generasi yang bukan sahaja bijak menggunakan teknologi tetapi mampu mencipta masa depan. Saya Anis Sumayah binti Mama Amzar, wartawan TVPSS SK Seri Mersing melaporkan untuk anda.